Install wall mounted bidet holder. Nak tukar ni kepada ni spring flexible hose. Okay, buka dulu. Kalau ketat pakai ni tools ni. Okay, tidak boleh buka pakai tangan. Macam tu je. Sini dah ada o-ring. Pasang je kat sini. Pusing. Dah siap pasang. Okay, tak ada bocor. Sini pun tak ada bocor. Sini pun tak ada bocor. Okay, ngam. Tanda dulu lubang kat mana nak tebuk. Lapik dengan masking tape. Dah tanda lubang pakai marker. Kemudian tebuk pakai mata ni dulu. Mata tiles 6mm. Sensui 6mm. Okay, tebuk pelan-pelan jangan sampai pecah. Lepas tu dah tebus tile, baru pakai mata konkrit 6mm. Okay, agak-agak dah tembus lebih pada tiles. Okay, ni pakai hammer mode. Hammer mode pusing ikut arah jam. Set pusing ikut arah jam. Ni button ni. Okay, lepas tu tukar kepada mata konkrit. Tukar mata drill konkrit. Okay, wall plug panjang macam ni. Tanda dengan masking tape kedalaman. Okay, wall plug saya pakai yang 3 cm ataupun 30mm panjang dia. Tapi untuk skru saya pakai yang 40mm ataupun 4 cm. Sebab dia punya sarung skru ni dia tebal. Dia tebal. Kalau pakai yang 30mm ni, nanti skru jadi pendek. So dia tak pegang kuat. Kena pakai yang panjang 40mm. Kalau pakai panjang yang 40mm, dia akan lebih panjang lah. So dia akan pegang dalam lagi dekat wall plug. Okay, skru pakai 40mm. Wall plug pakai yang panjang 30mm. 30mm panjang. Skru pakai yang 40mm. Okay, untuk mata konkrit dah tebuk kedalaman. Saya pakai ini speed 2. Speed 2 hammer mode. Ikut arah jam. Ikut arah jam. Tadi masa tile mode tu pakai speed 1. Sekarang pakai speed 2. Okay, lepas tu pasang wall plug. Pasang wall plug. Okay. Ikat dulu satu skru. Kemudian tanda lubang kedua. Okay, dah tanda lubang kedua. Sama juga proses. Pakai mata tiles dulu. Lepas tu baru pakai mata konkrit. Siap tebuk, buang apa seredak-seredak ni. Okay, lepas tu pasang wall plug. Okay, ni boleh buka. Okay, next ikat pasang pakai skru panjang 40 lah. Skru panjang 40. Wall plug pakai yang 30. Skru pasang satu dulu, tapi jangan terlampau ketat. Lepas tu pasang skru dua, bagi dia ngam masuk dulu dua-dua. Lepas tu ketatkan dulu. Okay, siap pasang. Okay, yang ni yang bahagian yang bulatan ni besar sikit bahagian atas. Yang bawah ni bulatan ni sempit sikit bahagian bawah. Yang bahagian bawah ni sempit lah, tak muat. So jangan salah pasang. Yang bulatan yang besar bahagian atas. Baru dia boleh masuk ni. Okay, sekarang pasang ni. Pasang ni. Okay, siap pasang ni. Dah boleh sangkut. Okay, kita test ada bocor ke tak. Okay, tak ada bocor. Sini pun tak ada bocor.
Cuba kuat kan. Okey, tak ada bocor juga. Sini tak ada bocor, sini pun tak ada bocor. Okey, settle. Good. Alright, siap.